Imam Ibn Qayyim pernah menjelaskan bahawa bersyukur ataupun syukur itu berdiri atas 3 perkara. Yang pertama, pengakuan hati terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pujian secara lisan, dan yang ketiga, ketaatan anggota badan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat, kita biasa dengar ayat surah Ibrahim ayat yang ke-7 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur atau ingkar, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi sahabat, saban hari, saban waktu kita dianugerahkan dengan berbagai-bagai nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat kesihatan badan, kelapangan masa, harta benda, anak dan sebagainya. Jadi tak terbilang banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Jadi ada 3 cara untuk kita menyatakan syukur kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, syukur dalam hati, iaitu kita meyakini bahawa setiap nikmat, sama ada kecil ataupun besar, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, syukur dengan lisan, iaitu kita banyak mengucapkan alhamdulillah, setiap kali bangun tidur je, celik mata je, alhamdulillah, selamat di tempat kerja, alhamdulillah, anak dapat result bagus, alhamdulillah, dapat tambah rezeki, alhamdulillah, dan macam-macam lagi. Dan yang ketiga, syukur amalan. Jadi kita menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk kita meningkatkan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan ibadah. Kalau kita ada harta, banyakkanlah bersedekah. Kalau kita ada ilmu, banyakkanlah kita mengajar atau membimbing orang lain. Kalau kita ada masa, banyakkan untuk beribadat. Kalau badan kita sihat, banyakkanlah buat kerja-kerja kebajikan. Mudah-mudahan apabila kita banyak bersyukur, Allah akan sentiasa menambah nikmat kepada kita seperti mana Allah Ta'ala janjikan dalam surah Ibrahim ayat 7 tadi. Sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih.